pakaian pada zaman tu lah. Jadi Rasulullah SAW pakai apa yang dipakai oleh kaum dia. Ni dia cerita oleh Syekh Muhammad Hassan Dudu. Dia cerita masa dia pergi muktamar mungkin di negeri Saudi lah kot, atau negeri Khalij. Jadi dalam tu dia pakai, masa tu dia pakai pakaian formal, baju dan juga kemeja, seluar. Mungkin pakai kot lah kot. Jadi dalam majlis tu ada orang tanya, "Wahai Tuhan Syekh, Rasulullah SAW pakai pakaian apa masa zaman Nabi?" Dia pakai pakaian apa pada zaman Nabi SAW. Maknanya orang tu nak tegur lah. Nak sindir ke dia lah. Ini ulama' patut pakai macam Nabi lah. Pakai macam Nabi. Jadi dia faham soalan tu. Dia faham. Jadi orang tu nak kata bahawa pakaian dia tu tidak syar'i. Tu pakaian orang bukan Islam. Maka dia jawab kata, "Wa kana Rasulullah yalbasu ma yalbasuhu Abu Jahal wa Abu Lahab." Nabi pakai pakaian yang sama yang dia pakai oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Bukan nak hina gulakan Nabi, nak faham bahawa pakaian Nabi ialah pakaian semasa masyarakat masa tu. Jadi apa yang Nabi pakai tu, pakaian yang sama dia pakai oleh pembesar-pembesar Quraisy, kita ikut lah. Nabi duduk, takkan Nabi nak pakai pelik. Tak, Nabi pakai pakaian masyarakat dia. Jadi tidak salah lah. Maknanya pakaian ni bukanlah daripada kita kata sunnah yang syar'iyah, bentuk kita kata sunnah yang maksudah. Sunnah yang maksudah dalam aspek ni. Walaupun memakai pakaian macam Nabi tu dapat pahala kerana itibak. Tapi dia bukanlah makna asas dalam masalah ni. Tu orang Maghrib pakai contoh gini tau, kan gini. Kalau gini tak ada pelik dah ni. Dulu mungkin pelik tau. Lu duduk tengok tu Harry Potter tau. Pakai gini. Jadi benda gini biasa dah. Kalau mungkin zaman dulu mungkin pelik lah. Orang sana pakai gini. Tak boleh, tak roti belakang ni tau. Ni, tak roti ni. Ni roti, tak belakang ni roti. Tak kitab ke. Ada tu. Kali hindung pula, hindung. Kenapa pakai dia gitu? Sarung contohnya tak. Budak kita pun. Yaman pakai sarung, kita pakai sarung tak. Benda lagi. Kalau tempat apa lagi yang Maghrib lah pelik sikit pakaian dia. Kan dia gini, dia ada apa ni? Kita panggil ada benda belakang. Apa nama dia, ingat dah.